Kalau korang nak tipu, korang bodoh. Okay, kita bagi 10 sebab kenapa nak kena beli Screwed Report. Sebab yang pertama, satu teori yang korang wajib pegang. Semua penjual kereta penipu, melainkan dibuktikan sebaliknya. Sebab nombor 2, sebab korang perlu tahu tentang sejarah kereta tersebut sebelum membeli, sebelum nak membela. Macam nak kahwin, kalau nak bela anak orang, nak kena tahu dulu sejarah dia macam mana. Nombor 3, korang kena tahu yang korang nak spend sebenarnya banyak. Beli kereta bukan macam beli gula-gula Hex, tak sedap boleh buang. Sebab korang kena bayar, korang kena serve the loan for almost maksimum ke 9 tahun, 5 ke 9 tahun, dan harganya tak murah, RM30,000. So korang kena make sure kereta korang selamat, dan korang kena make sure korang bayar dengan harga yang paling berbaloi. Nombor 4, korang nak kena tahu dah berapa banyak dah kereta tu jalan. Nanti maintenance nanti senang. Nak tahu nak kena tukar minyak gearbox ke, nak kena tukar absorber ke. Planning masa depan tu penting. Nombor 5, sebab korang tak boleh kena tipu. Kalau korang kena tipu, korang bodoh. Nombor 6, Nombor 6, kalau jangan jadi bodoh. nombor 7, jangan jadi bodoh juga. Nombor 8, sebab Screwed dah ada. Kalau dulu korang kena tipu tak apa, sekarang Screwed dah ada. Kalau korang tipu, korang memang bodoh. Nombor 9, jangan jadi kedekut. Kedekut tak hidung anjing. Kalau korang kedekut, korang akan terkono nanti. Nombor 9. Sebab dah tahulah, nombor 9 dan nombor 10, sebenarnya korang kena tahu yang dunia ini kejam. Alright. Tak nak kena tipu beli kereta? Screwed. Tengok ni. Hujan ni. Aduh, jauh. Tak boleh lah, macam mana ni. Apalah, kita merapu lah kat sini.